Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah tuan-tuan, kita baca sambung lagi Keinginan Nabi SAW meninggalkan dakwah bahagian 2. Keinginan Nabi SAW meninggalkan dakwah bahagian 2. Keinginan Nabi SAW meninggalkan dakwah bahagian 2. Utbah berkata, cukuplah. Apakah kamu ada perkara lain selain ini? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Lantas dia pun pulang kepada Quraisy. Mereka bertanya, apakah yang telah berlaku? Utbah menjawab, tidak, aku tinggalkan satu perkara pada pendapatku. Kamu ingin katakan kepadanya kecuali aku telah sampaikan kepadanya. Mereka bertanya, apakah dia ada memberi jawapan? Dia menjawab, ya. Kemudian ia berkata, tidak, demi Tuhan yang telah mendirikan Kaabah sebagai rumah ibadat, aku tidak memahami sedikit pun apa-apa yang dia katakan selain daripada dia telah mengancam kamu semua dengan petir sebagaimana petir yang telah menimpa kamu. Ad bin Samud menimpa sebagaimana petir yang telah menimpa kaum Ad bin Samud. Ad dan Samud. Mereka membalas celaka kamu. Dia berkata dengan bahasa Arab yang kamu masih tidak memahami apa-apa yang dia telah katakan. Utbah membalas, demi Allah, aku tidak faham sedikit pun daripada apa-apa yang dia katakan kecuali hal petir itu. Baihaqi dan lain meriwayatkan daripada Hakim rahmatullahi dengan radhiyallahu anhu. Baihaqi dan lain meriwayatkan daripada Hakim radhiyallahu anhu dengan tambahan. Utbah bin ada juga berkata kepada Nabi SAW, jika kamu ingin menjadi pemimpin, maka kamu akan ikatkan semua panji kamu untukmu dan kamu menjadikan ketua. Jika kamu ingin menjadi pemimpin, maka kami akan ikatkan semua panji kami untukmu dan kamu menjadi ketua kami sepanjang hayatmu. Dalam riwayat ini juga ada dinyatakan bahawa apabila Rasulullah SAW membaca ayat, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Surah Al-Fusilat ayat 13. Utbah terus menutup mulut Nabi SAW dan memohon daripada Nabi SAW dengan hak hubungan kekeluargaan agar baginda SAW berhenti daripada membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu dia tidak keluar dari rumahnya dan tidak pergi berjumpa orang-orang Quraisy. Dan setelah itu Abu Lahab berkata, demi Allah, hai orang Quraisy, kita berpendapat pastilah Utbah telah mencenderung kepada Muhammad dan dia mula suka kepada makanan Muhammad, dan keadaan itu berlaku semata-mata kerana dia menang berhajat. Kerana dia memang berhajat, Ayo kita bersama-sama pergi kepadanya. Lalu mereka semua telah pergi berjumpa dengannya, dan Abu Jahal kata, wahai Utbah, demi Allah, tidakkah kami datang berjumpa kamu kecuali kerana kamu telah cenderung kepada agama Muhammad dan kamu mula suka kepada agamanya. Sekiranya kamu
berhajat memerlukan, maka kami akan kumpulkan untuk kamu harta kami secukupnya, sehingga kamu tidak perlu lagi kepada makanan Muhammad. Utbah menjadi marah lalu bersumpah tidak akan berbicara dengan Muhammad selama-lamanya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa aku ialah orang Quraisy yang paling banyak hartanya. Namun setelah aku pergi berjumpa dengannya, dia telah menceritakan seluruh kisahnya kepada mereka. Lalu Muhammad telah menjawab dengan satu perkataan yang bukanlah sihir, tidak juga syair, dan tidak juga kata-kata kanujum. Dia telah membaca Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Tapi kebanyakan mereka paling tak mahu mendengar. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa-apa yang kamu seru kami kepadanya. Di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, iaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus. Katakanlah, sungguhnya patutlah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan bumi dan dalam dua masa. Dan patutkah kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Tuhan yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam, dan dia menciptakan atas bumi itu gunung-gunung yang kukuh. Dia memberkatinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptanya langit. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu kedua-dua menurut perintahku, dengan suka hati, dengan suka atau terpaksa. Kedua-dua menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap lapis langit akan urusannya. Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu
dengan petir seperti petir menimpa kaum Ad dan Samud. Surah Al-Fusilat ayat 1 hingga 13. Lalu aku menutup mulutnya dan memohon dengan hak hubungan. Lalu aku menutup mulutnya dan memohon dengan hak hubungan kekeluargaan agar dia berhenti. Sungguhnya kamu semua sudah mengetahui bahawa apabila Muhammad SAW mengatakan sesuatu, dia tidak pernah berdusta. Jadi aku bimbang azab akan turun kepada kamu semua. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa orang-orang Quraisy telah berkumpul untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada masa itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid. Utbah bin Rabi'ah telah berkata kepada mereka, kamu semua biarkanlah aku yang pergi berjumpa dan berbincang dengannya, kerana mudah-mudahan aku ini boleh berlembut dengannya lebih daripada kamu semua. Utbah pun pergi dan duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai anak saudaraku, aku nampak kamu lah orang yang paling mulia dan paling tinggi darjatnya antara kami, sedangkan kamu telah memasukkan kepada kaummu musibah yang tidak pernah mana-mana orang lain memasukkan kepada kaumnya musibah seperti ini. Jika kamu ingin mengumpulkan harta yang perbuatan kamu itu, maka kamu bertanggungjawab mengumpulkan harta dan memberi kepadamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya dalam kalangan kami. Jika kamu inginkan kemuliaan, maka kami akan muliakan kamu sehingga tiada siapa daripada kamu yang lebih mulia daripada kamu, dan kami tidak akan memutuskan sesuatu tanpamu. Jika ia adalah kerana rasukan jin yang kena pada kamu dan kamu tidak mampu membuangnya, maka kami akan mengembalikan harta benda kami sehingga terbukti ketidakmampuan kami untuk memberi rawatan untuk kamu. Jika kamu ingin menjadi raja, maka kami akan melantik kamu menjadi raja kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu telah selesai, wahai Abu Walid? Utbah menjawab, ya. Lantas Rasulullah SAW membaca ayat-ayat daripada surah Fusilat sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sujud, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sujud tilawah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah, sedangkan Utbah duduk tanpa bersujud, meletakkan tangan di belakangnya sendiri, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam selesai membaca surah itu. Kemudian Utbah pun bangun dari situ dalam keadaan gerun dan kebingungan, tidak tahu apakah jawapan yang patut dia bawa ke perhimpunan kaumnya. Apabila mereka melihat dia pulang, maka mereka berkata, Utbah telah pulang dengan wajah yang berbeza daripada wajah yang dia bangun pergi dan dari sisi kamu tadi. Utbah telah pulang sedang wajah Utbah telah pulang dengan wajah
yang berbeza daripada wajah yang dia bangun pergi dari sisi kamu tadi. Utbah pun datang dan duduk di samping mereka lalu berkata, wahai orang Quraisy, sesungguhnya aku telah berbicara dengannya perkara yang kamu telah suruh aku sehingga aku telah selesai. Selepas itu dia pula yang berkata-kata kepadaku dengan sesuatu yang demi Allah belum pernah kedua-dua telingaku mendengar kata-kata semua itu, dan aku tidak tahu apakah yang patut aku katakan kepadanya. Hai orang-orang Quraisy, taatilah aku pada hari ini, walaupun kamu tidak ingin taat kepadaku selepasnya. Tinggalkanlah lelaki itu dan jauhilah dia. Demi Allah, dia tidak akan meninggalkan apa-apa yang dia sedang lakukan itu. Biarkanlah dia dan orang-orang Arab yang lain. Jika dia dapat menghasilkan kemenangan ke atas mereka, maka kemuliaannya adalah kemuliaan kamu juga. Kehormatannya adalah kehormatan kamu juga. Jika orang-orang Arab itu dapat mengalahkannya, maka kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi, kerana telah mendapat apa-apa yang kamu inginkan terhadap Muhammad dengan sebab orang lain. Lantas orang-orang Quraisy itu berkata, wahai Abu Walid, nampaknya kamu telah meninggalkan agama kamu sendiri. InsyaAllah apa yang kita dengar, kita mengkenal seperti ini. Kita mengkenal seperti itu. Allah SWT.